wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jom lancar. Assalamualaikum, selamat pagi. Good morning everybody. Alhamdulillah kita jumpa lagi. Okay. Hari ni aku turun dekat Sungai Besar. Okay. Aku hari ni 3 orang je. Aku, Mak Zain dengan Abang Jamil. So Abang Jamil dengan Mak Zain dah gerak dulu. Dia pergi ke Tonglu. Kita jumpa kat sana nanti. Jarak aku nak ke Tonglu tu lebih kurang dalam 2 km. Okay, so sebab kayu hari ni air pasang. Tadi nak turun senang je, alhamdulillah. So dijangka balik nanti pun air tinggi juga. Rem lama tak boleh pakai sebab dah roboh. Tengok tembok dah naik. Nanti aku tunjuk kat korang lah, InsyaAllah. Okay, kita jumpa kat depan nanti kat spot. Sekarang pukul 8.52. Kita berkayu lagi buat daripada Muara ni. Apa nama? Okay, yang mau sampai channel ni, terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Okay, semoga ada hasil pada padu hari ni. Apa ada rezeki untuk dibawa pulang, ada rezeki untuk bagi kawan-kawan berasa, InsyaAllah. Apa pun kita cerita sampai dapat. Okay, kita jumpa kat depan. Kita jumpa kat spot. Ciao. Okay kan, so hari ni kita gunakan jeep daripada brother Rizal kita. Malam jeep dah sampai. Okay kan, kesempatan ni kita sama-sama doakan kesihatan, kesembuhan brother Rizal kita yang sedang dalam hujan, tak berapa sihat sekarang ni. Semoga dia kuat dan terus bersemangat untuk buat kerja dan kembali sihat, insyaAllah. Okay, kalau siapa-siapa yang nak order jeep daripada brother Rizal ni, okay, kau pergi dekat FB dia, buka buku dia. Okay, yang ni aku share kan. So kau boleh order dia. Okay, bismillah. Kita first drop of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada hasil hari ni, insyaAllah. Lihat park sekejap macam gini atas balik. Ni kita tengok ketuk-ketuk dekat kawasan 2 kilo ni. Ada barang tak ada barang kat Tonglu ni. Oi, terlepas. Makan main. Main. Sangat semua. Alhamdulillah. Oh, lagi. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Lewak yang ketiga geng. Kasar-kasar sewak dah ni. Alhamdulillah. Oh, besar-besar sewak dah ni. Besar-besar sewak dah ni. Oh, puas hati Alhamdulillah. Besar geng. Alhamdulillah jenhak. Buat lagi. Mana dia makan ni? Selewak lah. Dia makan main-main. Alhamdulillah. Makan kat mulut ke kat mata. Yuk. Dia makan kat mata. Alhamdulillah. Yes. Macam lah. Ketip dulu. Kita ketip dulu apa yang ada. Ketip lauk dulu apa yang ada. Ni minggu ikan sewak saja. Yang lain tak lah. Air nak pun nak pasang kan. Yang padu. Mulut geng. Sekarang dah berapa lah? 3 lah. Bawah atas ketuk tak ada. Tak ada ikan. Kita main ikan kecil-kecil tak boleh juga. Hanya ada asin. Yang ni ada spray, ada asin, ada lauk. Adik. Alhamdulillah. Okay, nanti aku update ni dah selesai Stay tune. Nak naik sana tak boleh. Dah roboh. Akan sampai air dah tinggi. Rupanya air tak naik lagi. Santai di sini. Okay, alhamdulillah selesai acara hari ini.
Okay, hari yang mantap. Okay, ini hasil aku hari ni. Ni je lah rezeki aku hari ni. Selewak lebih kurang dalam 10 ekor, jenah seekor. Itu saja yang aku dapat. Aku dah pergi ke tengah, naik ke atas. Aku check balik aku punya apa, tukun-tukun nama tu, semua dah kata geng. Dia hilang dah, jangan nak cari. Dia punya pop pun hilang juga. So angin ni agak padu. Tapi aku naik awal tu. Dah siap-siap kemas apa semua. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi lah. Letih sebab apa tadi tak dapat ikan. Cari ikan tak ada. Okay, jangan lupa like, komen dan subscribe. Doakan korang semua dimudahkan rezeki, diberikan kesihatan baik serta dimudahkan segala urusan insyaAllah. Okay, kita jumpa lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Apa pun kita cek sampai dapat. Ciao.